Sebelum kita mulakan, jangan lupa klik butang share dan subscribe. Kamis 14 Mei 2020. Kamis lalu, netizen dikejutkan dengan berita kemalangan yang melibatkan pasangan suami isteri dengan sebuah kereta jenis Myvi. Kejadian dipercayai berlaku di Alor Gajah, Melaka. Mangsa yang dikatakan sedang dalam perjalanan dari arah Gadik ke Pulau Sebang dilaporkan telah dilanggar oleh kereta Myvi yang datang dari arah yang bertentangan. Disebabkan pelanggaran itu, penunggang motosikal terbabit telah meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala, manakala isterinya yang hamil 7 bulan disahkan meninggal pada jam 12 tengah hari ketika dirawat di Hospital Alor Gajah. Menurut Ketua Polis Daerah Alor Gajah, Superintendent Arsyad Abu, hasil siasatan mendapati cuaca berada dalam keadaan baik ketika berlakunya kemalangan tersebut. Punca kejadian adalah disebabkan oleh kegagalan pemandu mengawal kenderaan. Kes tersebut kini sedang disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemandu yang terlibat dalam kemalangan tersebut telah pun ditahan reman bagi membantu siasatan. Sekian.